Jika orang kerap mengalami keadaan seperti kemung perut, pedih ulu hati, perut terbakar, acid reflux atau sakit yang pelbagai terutama di bahagian perut atas pusat, mereka seharusnya mengambil berat kerana itu adalah tanda-tanda penyakit reflux gastrik. Ini membimbangkan kerana semakin moden kehidupan, semakin banyak gaya hidup yang tidak sihat serta membawa kepada lebih ramai orang yang mengalami masalah sakit perut. Biasanya rawatan awal adalah kaedah pencegahan yang terbaik buat masa ini. Bagi mereka yang mementingkan untuk menjaga kesihatan dan mahu segera mendapatkan rawatan awal selepas melihat tanda-tanda masalah sakit perut ini, kini sudah ada di pasaran produk Yakumi Jepun yang menyokong rawatan penyakit gastropharyngeal, reflux gastrik dan sakit dedual. Yakumi ialah produk yang dikilangkan menggunakan teknologi nano kuantum tercanggih yang ada pada hari ini. Bahan utama dalam Yakumi adalah nanokarkumin yang mempunyai saiz mikroskopik yang mudah diakses dan masuk ke dalam untuk menyembuhkan ulcer dalam perut, dan selain itu ia juga mengandungi ramuan herba yang mempunyai kesan menetralkan jus gastrik berasid, memulihkan dan menyihatkan mukosa gastrik. Secara teknikalnya, saya sangat mengesyorkan produk Yakumi Jepun ini.